Terima kasih kerana masih bersama Berita di Suria. Urusan haji dijangka berjalan lebih lancar lagi tahun ini. Ini setelah keresahan dan keadaan tidak pasti dapat dielakkan tahun ini apabila Singapura diberi tambahan kuota haji lebih awal. Sabtu lalu, Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam Dr. Yaakob Ibrahim mengesahkan Singapura berjaya mendapat 2,180 kuota haji tahun ini, iaitu tambahan 1,500 tempat daripada kuota rasmi 680 yang diberikan kepada negara ini. Dengan pengesahan awal itu, urusan haji berjalan lebih lancar kali ini dengan mereka yang ingin menunaikan haji tahun ini telah pun mendapat tempat masing-masing. Informasi yang berguna buat diri saya. Yang pertama kali akan menunaikan haji. Telah pun kami menambahkan lagi ialah PRO kami, Pilgrims Relation Officer. Pada tahun-tahun yang sudah kami menggunakan ataupun membawa 2 PRO kita, tetapi tahun ini kita tambahkan lagi 1 menjadikan 3 kerana memandangkan jemaah pun ramai. Selain taklimat kepada bakal jemaah haji, MUIS juga telah mengadakan majlis pentauliahan misi haji di acara yang sama. Misi Haji Singapura seramai 29 orang diketuai Encik Muhammad Faiz Edwin Ignatius. Kami pihak Misi Haji Singapura akan berusaha agar kebajikan para jemaah dijaga dengan baik dan ataupun dengan kerjasama pihak AMTAS dan para GSA. Beliau akan dibantu oleh para pegawai MUIS serta satu rombongan terdiri daripada doktor, jururawat dan penolong pegawai haji. Rombongan pertama jemaah haji Singapura akan berangkat Rabu depan.